Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Imran bin Wan Muhammad Kamil. Saya kini bertugas di Akademi Jawi Malaysia sebagai fellow kanan. Sebelum ini saya bertugas sebagai pensyarah di Jabatan Fizik Gunaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya dilatih dalam bidang fizik dan juga astronomi. Selain itu saya juga ada mengajar kursus sejarah dan falsafah sains. Baik, jadi bila kita bercakap tentang sains, sains moden ataupun sains dan kemudian lawannya sains Islam tu, saya rasa kita kena mulakan dengan kesedaran bahawa dalam pandangan alam Islam, kewujudan alam tu bukan sesuatu yang kita tolak, bukan sesuatu yang kita keji. Maksudnya kita sebagai seorang Muslim, kita dilahirkan ke dunia ni dan di mana kita ditugaskan dengan amanah tertentu di dunia ni, dan suka ataupun tidak, kita tidak boleh lari daripada bergelumang mesra dengan alam ciptaan. Dalam Al-Quran sendiri pun ada banyak ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk memakmurkan alam. Jadi kita perlu, sebelum kita bercakap tentang sains, kita perlu bermula daripada kesedaran bahawa alam ni bukan sesuatu yang kita patut hina, yang kita patut elakkan, yang kita patut pencilkan daripada kehidupan seharian kita. Kenapa itu penting? Sebab sains sebagai satu cabang ilmu akhirnya adalah ilmu yang maudhu'nya itu berkenaan dengan kejadian alam. Kalau kita lihat alam ni, kita lihat ada benda yang hidup dan ada makhluk hidup. Kemudian ada makhluk yang bukan hidup. Makhluk yang bukan hidup ni macam galian misalnya, dan matahari, bulan, bintang, semuanya bukan hidup. Tapi ada juga makhluk yang hidup seperti haiwan dan tumbuhan. Diri-diri manusia lain pun tergolong dalam itu juga. Jadi luasan ilmu sains ni dia sangat besar. Dia cuba untuk satu, memerihalkan, untuk menerangkan, melabelkan, menamakan semua benda-benda yang wujud di alam ini dan mengkelaskannya kepada kategori-kategori tertentu. Tapi sains tidak hanya terhenti kepada menamakan apa saja yang wujud. Dia juga cuba untuk menerangkan sebab ataupun kenapa sesuatu itu wujud, bagaimana sesuatu benda itu berubah dari satu benda ke benda yang lain. Kalau dalam bahasa Inggeris kita kata ilmu sains ni dia cuba untuk menyingkap the causes behind things. Kenapa sesuatu berlaku. Jadi dari segi usaha sains untuk menamakan semua benda yang wujud di alam ini, kemudian untuk menerangkan kenapa dan bagaimana sesuatu itu berkembang, berubah, kita boleh lihat bahawa ilmu sains tu dia sebenarnya satu alat, satu ilmu alat yang membolehkan kita untuk mengetahui segala apa yang berada di sekeliling kita. Dan dengan pengetahuan tu kita boleh menggunakan mempergunakan kejadian ini dengan sebaiknya, dan jika kita mahu kita boleh mengawal ataupun memanipulasi kejadian-kejadian alam ni untuk kegunaan, untuk manfaat kehidupan kita. Jadi secara asasnya di sisi Islam, ilmu sains tu adalah ilmu berkenaan dengan alam semula jadi, yang bertujuan untuk membolehkan kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang manusia dalam kehidupan ini, dan juga tanggungjawab kita sebagai khalifah, sama ada untuk menjaga ataupun untuk memakmurkan alam kejadian ini. Jadi dari segi itu tidak ada perselisihan yang serius pun di antara sama ada kita nak pilih agama ataupun nak pilih sains. Dan sekarang ini kita kerap kali dimomokkan bahawa adanya perbezaan, adanya perkelahian di antara agama dan sains. Seolah-olah kalau kita mendalami agama, maka kita terpaksa membelakangi ilmu-ilmu keduniaan
termasuklah sains. Ataupun sekiranya kita mendalami ilmu sains tu, seolah-olah kita secara otomatiknya menanggalkan baju agama kita. Tapi itu tanggapan yang salah sebenarnya dari sisi Islam, sebab Islam sebagai sebuah agama dan sebagai sebuah peradaban itu sendiri tidak pernah menafikan, tidak pernah menghalang pun umatnya untuk meneroka alam semesta, alam semua jadi ini. Cumanya apa yang telah berlaku dalam 500 tahun sejak kebangkitan barat, mungkin kalau kita ambil sejak abad ke-15 gitu, apa yang berlaku adalah sains sebagai satu cabang ilmu tu telah perlahan-lahan diceraikan daripada agama di barat lah, agama Kristian tu sendiri. Jadi ilmu sains yang dahulunya berada dalam rumah agama itu, lama kelamaan dia diusir keluar ataupun dia membebaskan dirinya daripada lindungan agama. Kemudian dia bina rumahnya sendiri, dan rumahnya yang baru itu pula nampaknya semacam lebih damai, lebih indah, lebih besar, lebih selesa untuk didiami berbanding rumah agama ini. Jadi dan bila itu berlaku sekurang-kurangnya dalam peradaban barat, maka orang barat dia seakan-akan perlu memilih sama ada dia nak memihak kepada agama ataupun memihak kepada sains. Lagi pula sains moden yang berkembang di barat itu nampaknya boleh menyelesaikan lebih banyak masalah berkaitan dengan kehidupan di dunia ini berbanding agama. Agama dilihat sebagai satu warisan yang lapuk, yang hanya bercakap tentang benda-benda gaib yang tidak boleh lihat. Manakala sains pula, sebenarnya di barat, sains moden di barat itu berupaya untuk menyampaikan orang barat ke benua baru di Amerika. Kemudian dengan sains moden, teknologi-teknologi yang canggih, yang berkuasa boleh dicipta. Kemudian ilmu sains membolehkan orang barat untuk meramalkan kedudukan objek-objek di langit. Jadi kesemua perkara-perkara itu meyakinkan orang barat bahawa dalam mengejar kebenaran, sama ada kebenaran tentang diri mereka ataupun tentang alam ciptaan ini, sains itu ilmu sains itu nampaknya lebih memikat berbanding dengan agama ataupun falsafah sebelum itu. Jadi lama kelamaan apa yang berlaku adalah ilmu sains moden itu perlahan-lahan mengambil alih peranan agama dalam banyak perkara dalam kehidupan dan pemikiran orang barat. Soalan-soalan yang dahulunya menuntut jawapan daripada agama ataupun falsafah, kini dikemukakan kepada sains, dan sains nampaknya boleh memberikan jawapan yang kalaupun tidak pasti, tapi jawapan yang menyedapkan hati mereka. Kalau zaman dulu, kalau kita jatuh sakit, kita akan percaya bahawa sakit itu adalah hukuman daripada Tuhan ataupun kerana kita telah menyakiti perasaan dewa ataupun penunggu ataupun kuasa-kuasa gaib, dan untuk menyembuhkan diri maka kita memuja ataupun kita berdoa kepada Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada kita. Tapi sekarang ini apa yang berlaku sekarang di barat adalah kalau mereka jatuh sakit, mereka akan pergi ke doktor atau mereka akan lebih menaruh kepercayaan kepada para doktor untuk menyembuhkan mereka. Jadi sekurang-kurangnya itulah yang berlaku di dalam masyarakat barat, di mana agama dan sains itu telah dipertentang. Sains itu asalnya telah diceraikan daripada agama, kemudian sains itu pula dipertentangkan dengan agama. Persoalan kita sebagai umat Islam yang perlu kita jawab adalah adakah agama dan peradaban Islam menuntut kita untuk mengikuti jalan yang sama ataupun tidak. Dalam kata bila kita lihat orang barat, bila mereka menceraikan sains daripada agama, kehidupan mereka nampaknya lebih
maju, lebih mewah, lebih senang. Adakah itu juga yang kita mahukan untuk diri kita sebagai orang Islam? Dan itu persoalan yang umat Islam telah bergelut dengannya mungkin sejak awal abad ke-18 barangkali. Bila mana peradaban barat itu mulai meningkat maju, kemudian mula keluar daripada perbatasan Eropah itu dan juga mula meneroka alam, meneroka benua lain. Mereka bertembung dengan kerajaan Osmaniyah di Turki, kemudian bertembung dengan kerajaan Safavi di Iran, kemudian bertembung dengan kerajaan Mughal di India. Jadi pertembungan ataupun kesedaran orang Islam terhadap sains moden tu dia berlaku dalam konteks di mana Barat itu hadir ke dalam kerajaan Islam, bukan berlandaskan, dengan baggage ataupun dengan latar ketenteraan. Dalam arti kata, apabila orang Islam pada ketika itu dia melihat orang Barat, mereka nampak orang Barat ni lebih maju dan lebih berkuasa dari segi ketenteraannya, dari segi teknologinya berbanding dengan diri mereka sendiri. Dan apabila mereka menyiasat apa rahsia kekuasaan Barat itu, mereka dapati kekuasaan itu letak pada teknologi ketenteraan, khususnya ketenteraan pelayaran, dan kemajuan teknologi itu dipacu oleh kemajuan sains. Jadi orang Islam pada ketika itu dia melihat bahawa rahsia kekuasaan, rahsia kemarahan Barat itu terletak pada sains dan teknologi. Jadi dan pada masa yang sama mereka juga membandingkan nasib diri mereka sendiri dengan nasib di Barat. Dalam erti kata mereka dapati bahawa apabila berlakunya perselisihan di antara kerajaan Islam dan kerajaan Barat, dalam peperangan misalnya, dah banyak kali kerajaan Islam atau tentera Islam itu akan kalah. Jadi psikologi orang Islam apabila mereka berdepan dengan sains moden itu, dia merupakan psikologi orang yang sudah tertewas, sudah pun dilemahkan. Dan biasanya psikologi orang yang sudah tertewas ini bila dia bila dia dah berada dalam keadaan psikologi macam tu, maka dia lebih mudah ditawan dari segi, bukan sahaja dari segi fizikalnya, tapi juga dari segi pemikirannya. Jadi tidak menghairankan sekarang ini bila kita bercakap tentang Islam dan sains, dia punya perbincangan tu dia sentiasa mengandaikan bahawa hanya jika orang Islam berjaya mempelajari sains, maka kita boleh jadi seperti Barat dan kita boleh menyaingi Barat dari segi kemajuannya. Makanya ilmu sains moden itu dipandang oleh orang Islam sebagai satu alat untuk kita menyaingi ataupun mengatasi orang Barat, so that we can be just as good as the West or even better than the West. Jadi apabila orang Islam sekarang, bila mereka nak belajar sains pun, dia belajar sains tu dia bukan sangat sebab dia percaya bahawa sains tu boleh memberikan kebenaran kepada mereka, tapi lebih kepada kalau mereka belajar sains, maka mereka boleh maju, mereka boleh menaikkan martabat orang Islam, dan mereka boleh menyaingi Barat. Mereka boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan Barat. Jadi itu konteks di mana Islam dan sains itu sekarang difahami. So kalau kita lihat di Malaysia sekalipun, dan dalam bidang sains tu ada kajian yang bersifat gunaan, ada yang bersifat tulen, the pure and the applied sciences. Dalam kebanyakan negara-negara Islam, kajian yang ditikberatkan adalah kajian yang bersifat gunaan, dan bukan sangat kajian yang bersifat
tulen. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa ilmu sains dikejar oleh orang Islam itu disebabkan kegunaannya, manfaatnya. So the Muslims have a very utilitarian view towards science. Dan dari segi itu pendirian yang lebih selamat. Dalam arti kata kita lihat sains sebagai alat dan kita belajar aspek teknikalnya dan kita tidak ambil aspek falsafahnya ataupun andaian falsafahnya, dan sekurang-kurangnya itu tidak mengkacau bilaukan pendirian agama kita. Meaning to say that kita boleh belajar sains, kita boleh belajar misalnya ilmu-ilmu biologi tanpa perlu kita mengambil andaian-andaian falsafah mengenai asal-usul manusia ataupun mengenai evolusi manusia misalnya. Kita boleh belajar tentang astronomi ataupun kosmologi moden tanpa perlu kita mengambil andaian falsafah tentang sama ada alam ni ada permulaan ataupun tidak. Jadi sikap orang Islam untuk melihat sains dan untuk pelajari sains dari sisi kegunaannya semata-mata itu sebenarnya ada kelebihannya juga. Cumanya sekiranya orang Islam itu ataupun orang Islam yang mempelajari sains moden itu pendirian agamanya itu tidak kukuh, maka belajar sains tu bukan saja akan memberikan manfaat dari segi teknologi, dari segi ilmu pengetahuan teknikal kepada dia, tapi dia juga berkemungkinan untuk mengelirukan dia tentang pendirian agamanya dan juga pendirian sains moden itu sendiri. Apa saya maksudkan kat sini, kalau saya ambil contoh, kita belajar ilmu biologi dan kalau kita belajar ilmu biologi dengan kesedaran bahawa manusia pertama yang dicipta adalah Nabi Adam AS, dan Nabi Adam AS ni bukannya berkembang biak daripada haiwan-haiwan lain yang lebih primitif seperti mana yang dianjurkan dalam teori evolusi moden, maka tidak ada masalah pun kita untuk mempelajari ilmu biologi tersebut, sebab kita sudah terpelihara daripada faham-faham yang menyeleweng tu dengan ajaran agama kita. Tapi katakan seorang itu dia tidak pernah diajar tentang para anbiya, tidak pernah diajar bahawa manusia yang pertama itu adalah Nabi Adam AS, dan Nabi Adam AS itu adalah Nabi. Justru dia ada ciri-ciri tertentu yang membezakannya dengan insan biasa, apatah lagi dengan binatang lain. Katakan seorang tu dia tak diajar agamanya sedemikian, kemudian dia pergi ke sekolah, kemudian dia dedahkan kepada teori-teori biologi yang bertunjangkan teori evolusi. Jadi untuk orang seperti itu, tidak mengherankan sekiranya dia merasakan bahawa apa yang diajarkan oleh teori-teori biologi itu lebih lunak, lebih meyakinkan, lebih pasti untuk diri dia. Bukan sangat kerana dia anti agama ataupun dia nak merendahkan Islam, tapi disebabkan pengajian agamanya itu sendiri tidak cukup kukuh untuk berperanan sebagai satu kerangka, sebagai satu pandang alam yang membolehkan dia menapis apa yang benar, apa yang salah dan apa yang mungkin bermasalah yang dia perlu rungkaikan. Jadi pada khemah saya, bila kita bercakap tentang persaingan di antara Islam dan sains, ataupun pertelagahan di antara ilmu sains dengan ilmu agama, puncanya bukan sangat kita tidak cukup belajar sains, tapi lebih kepada kita tidak cukup belajar agama. Dalam arti kata, kalau agama tu diajarkan dengan betul, diajarkan dengan sempurna,
kepada seorang, kemudian selepas itu barulah dia didedahkan kepada ilmu-ilmu sains, maka itu akan lebih menjamin keselamatan dirinya di dunia ini. Dalam dia kata dia tak akan mudah terkeliru, akan terpesong dengan ajaran-ajaran sains yang mungkin bercanggah dengan pendirian-pendirian agama. Dan jika kita terima diagnosis itu, makanya salah satu jalan untuk mendamaikan agama dan sains bukan sangat dengan mengajarkan lebih banyak sains, tapi dengan mengajarkan agama tu dengan lebih baik sebenarnya. Dan sekiranya itu dibuat, maka sekurang-kurangnya kita akan sedar bahawa agama dan sains itu tidak semestinya kena bercanggah. Dia tak semestinya kena berpisah pun. Dan mungkin dengan itu kita akan ada penghayatan yang lebih mendalam terhadap apa itu sains. Cumanya penyelesaian itu agak sukar untuk dibuat sekarang sebab kalau kita lihat di sekolah-sekolah kita, kalau kita belajar sains, murid yang belajar sains itu tidak didedahkan kepada sejarah sains, dan tanpa pendedahan kepada sejarah sains itu kita pun tak tahu apa sumbangan tokoh-tokoh Islam dalam bidang sains. Itu satu. Kemudian satu lagi, orang yang belajar agama pun tidak diajarkan tentang sebenarnya asas-asas sains kan. Agama itu tak disempitkan hanya kepada fiqh, kepada tasawuf, kepada akidah, akhlak. That's it, kan. Jadi cara sistem pendidikan kita tu disusun pun memang dah secara awal lagi memang dah dipisahkan kedua-duanya kan. Dan jika di sekolah itu tak ada peluang pun untuk kedua-dua dunia ni bermesra di antara satu sama lain, kita tidak boleh mengharapkan pemesraan tu berlaku di luar sekolah. Maksudnya kalau murid dalam 8 jam dia di sekolah tu, dia tak pernah ada peluang pun untuk mendedahkan ilmu sains kepada agama, dan bila dia belajar agama dia tak ada peluang pun untuk mendedahkan agamanya kepada sains. Kita tak boleh mengharapkan yang persemukaan itu akan berlaku di luar waktu sekolah. Dia tak akan berlaku di rumah, sebab itu mengandaikan ibu bapanya akan buat benda itu, tapi ibu bapa mungkin tak ada masa untuk sedemikian. Di masjid pun mungkin tak akan berlaku sebab berapa banyak saja ceramah-ceramah berkenaan dengan sains berlaku di masjid. Jadi kalau kita lihat di sekolah, di rumah, di masjid, di tempat-tempat yang kita biasa pergi ni, tak ada peluang pun untuk kedua-dua agama dan sains tu dimesrakan. Yang mungkin berlaku mungkin di media sosial, dan bila timbul isu tentang bumi ni lepeh ataupun bumi ni bulat, dan orang berminat nak tahu pasal benda tu, atau berlaku menerusi forum-forum yang berkala kan, macam inilah kiranya kan. Jadi dari bila kita meninjau semua tu, bahawasanya Islam dan sains atau agama dan sains tu dilihat secara berasingan tu bukan suatu yang mengejutkan untuk berlaku dalam masyarakat kita. Itu kita belum cakap lagi golongan-golongan macam Saudara Haris sendiri yang dalam bidang bahasa dan kebudayaan lagilah terpisah ataupun sebenarnya terhijab daripada semua itu kan. Sedangkan bahasa pun mainkan peranan penting juga dalam bidang sains. Dalam arti kata, ahli sains bila dia mengkaji alam, akhirnya dia kena menamakan tu dengan bahasa. Bila dia nak bercerita kepada orang tentang sesuatu pun dia kena gunakan bahasa juga. Walhal macam Prof. Haltar sendiri bila bercakap tentang sains ni, dia kata sebenarnya kaedah sains ni tidak ubah seperti kaedah tafsir dan takwil. Dalam dia kata bila kita mengkaji alam ni, dia seakan-akan kita sedang membaca satu kitab. So, alam ni semacam satu dia kitab yang kedua selepas Al-Quran. Tuhan memberikan kita dua kitab, Al-Quran, Wahyu, dan juga alam ni. So alam ni dengan segala kejadian ni yang terbentang luas, ianya semacam satu kitab, dan sains itu adalah usaha untuk membaca
simbol-simbol, pelambangan-pelambangan, huruf-huruf yang terpamer pada dada alam itu. Jadi sains sebagai satu ilmu tentang alam tu dia tidak terpisah dengan agama. Sebab agama tu memang sebab secara logiknya kalau agama itu adalah ilmu yang memberitahu kita tentang kenapa kita diciptakan, apa kita patut buat di sini, maka secara tak langsung agama tu mesti dia berkait juga, dia mesti juga menceritakan tentang alam ini. Sebab kalau Tuhan hantarkan kita ke sini, dia mesti ada, dia mesti memberitahu kita apa kita ni berada di mana, kan? Kita ni siapa, apa yang kita patut buat. Jadi ilmu sains itu tak terpisah daripada agama. Dia juga tak terpisah daripada ilmu-ilmu bahasa, ilmu falsafah, ilmu sejarah. Dan sebab manusia adalah haiwan yang menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Dan sains pun, ahli sains kurang-kurangnya, dia perlu menyampaikan ilmunya kepada masyarakat. Itu pun melalui medium bahasa. Dan penerokaan sains itu pun boleh ditamsilkan sebagai satu proses membaca, dan proses membaca, mentafsir, mencari makna di sebalik kejadian, kan? Jadi usaha yang kita patut buat sekarang adalah untuk melihat sains itu bukan tercerai daripada agama, bukan juga tercerai daripada bidang-bidang lain. Dan penyakit pengkhususan itu susah untuk kita elakkan, sebab sistem pendidikan kita memang dah direka bentuk sebegitu. Tapi kalau kita sedar bahawa kita berdepan dengan penyakit ini, sekurang-kurangnya kita boleh mencari jalan untuk mengatasinya, dengan harapan lambat laun skizofrenia, maknanya ada kalanya kita cenderung pada agama, ada kalanya kita cenderung pada sains, ada kalanya kita cenderung pada bahasa, ada kalanya kita cenderung pada matematik contohnya. Sekurang-kurangnya skizofrenia, penyakit skizofrenia, ilmu kita tu boleh dikurangkan, dan kita melihat ilmu ni sebagai satu kesatuan berbanding dengan sebagai satu yang bersepih-sepih, dan supaya akhirnya kita akan tahu apa letak duduk ilmu sains itu dalam pandangan alam kita. Dan Barat sudah terbiasa dengan hidupnya yang macam berpisah-pisah begitu, tapi kita tak semestinya mengikuti jalan mereka, kan? So dengan kesedaran semikian, kita berharap bahawa sains tu akhirnya akan menjadi kawan dan bukan lawan kepada kita, dan kita juga berharap yang generasi-generasi yang akan datang, yang kita lahirkan ini, dia tidak akan dia tidak akan berpangsa-pangsa ilmunya. Maksudnya dia tak akan melihat sains tu sebagai bercerai daripada agama, ataupun sains tu bercerai daripada bahasa. Kita nak melahirkan generasi yang boleh melihat setiap satu cabang ilmu ni pada tempatnya, dan menggunakan kesemua ilmu-ilmu tersebut untuk memakmurkan alam ini. Dan banyak masalah-masalah yang kita hadapi pada zaman sekarang, masalah pencemaran alam sekitar, kerosakan akhlak, kehilangan identiti. So masalah-masalah ni dia menuntut semua ilmu-ilmu ni dikerah. Dia bukannya satu masalah yang hanya boleh diselesaikan oleh satu cabang ilmu saja. Masalah perubahan iklim, meskipun boleh diselesaikan dengan menggunakan teknologi, memerlukan sains, tapi akhirnya dia juga memerlukan perubahan sikap. Dan tak guna pun kita menghasilkan teknologi yang boleh membersihkan alam kita, tapi kita masih mengotorkan alam, kan? Kita masih boros dalam menggunakan sumber tenaga. Jadi memandangkan masalah yang kita hadapi itu, dia memerlukan
banyak ilmu-ilmu yang berbeza, maka teramat pentinglah untuk kita mempelajari, bukan mempelajari ke semua ilmu tu, tapi sekurang-kurangnya mengetahui letak duduk setiap satu ilmu ni, supaya kalaupun kita tak boleh menguasai kesemuanya, tapi sekurang-kurangnya kita boleh merujuk orang yang berpatutan dan boleh bekerjasama dengan orang yang berpatutan dalam menyelesaikannya. So itu kalau ada satu perkara yang sains Islam boleh tawarkan kepada dunia adalah itu sebenarnya, bahawa maknanya dia boleh menawarkan satu penyelesaian yang bukan saja mengambil kira kepandaian teknologi, kearifan sains, tapi juga dia juga mengambil kira kebijaksanaan kita dalam beragama, dalam berbahasa, dalam berbudaya. Dan jadi itu satu tawaran sains Islam kepada dunia, dan kitalah yang kena jadi ejen-ejen ataupun duta-duta untuk hal sedemikian. Itu kitalah yang kena mendakwahkan hal sedemikian kepada masyarakat kita dan juga kepada orang lain di dunia ni. Bila kita bercakap tentang Islam dan sains, ialah apa yang orang Islam perlu tahu tentang sains, ataupun kita patut belajar ke tentang sains semua ni. Saya rasa kita perlu ingat yang satu, Al-Quran itu sendiri tidak pernah menolak kepentingan meneroka alam. Itu satu. Dua, baginda Rasulullah SAW sendiri pun tak pernah menegah kita, melarang umatnya daripada belajar sains atau meneroka alam. Tiga, dalam sejarah peradaban umat Islam pun ada banyak tokoh-tokoh yang bukan saja menguasai ilmu agama, tapi juga menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sains, matematik, semua ini. Jadi ketiga-tiga perkara ini, ketiga dalil ini sepatutnya meyakinkan kita bahawa Islam dan sains itu bukan suatu benda yang semestinya bercanggahan di antara satu sama lain. Dan sebaliknya, Islam, disebabkan Islam memerintahkan kita meneroka alam lah, maka sains itu perlu kita pelajari. Dan sebab akhirnya kalau orang tanya kenapa kita kena belajar sains, kita boleh kata, kita belajar sains sebab belajar sains dapat kerja lumayan, belajar sains sebab kita nak jadi seperti Einstein, belajar sains sebab kita nak menyahut wawasan pemerintah untuk menjadikan Malaysia negara yang maju. Tapi saya rasa alasan yang paling mendasar sekali kenapa kita belajar sains adalah sebab Islam sebagai sebuah agama menganjurkan kita untuk belajar sains. And that should be the reason, and that in a way that should be the only reason why you study science, because our religion commands it, and God commands it. Sebab tanpa itu apa saja ilmu yang kita kejar tu jadi tak berguna, kan. Bahkan dia boleh memesongkan kita lagi daripada Tuhan yang merupakan punca segala ilmu tersebut. Jadi saya berharap perkongsian ini dapat sikit sebanyak menjernihkan isu berkenaan dengan Islam dan sains itu, dan sekiranya ia dapat menarik minat lebih ramai orang untuk bukan nak jadi ahli sains. Saya bukan nak berdakwah bagi pihak sains, tapi sekurang-kurangnya untuk memandang sains itu dalam
posisi yang lebih mesra dengan agama, dan juga melihat agama tu sebagai sesuatu yang lebih luas dari sekadar ibadah semata-mata, tapi juga sebagai satu budaya. Sekiranya Islam tu dilihat sebagai satu kebudayaan yang luas, maka sains tu memang akan ada tempatnya. Dan, tapi kalau Islam tu dilihat sebagai hukum hakam semata-mata, dia memang susahlah nak mencari tempat untuk sains tu dalam rumah agama tu. Jadi diharapkan dengan memandang sains dan juga agama dengan betul tu, maka letak duduk kedua-dua cabang ilmu ni, kedua perkara ni akan dapat diperbetulkan. Dan dengan itu kita tidak akan mempertentangkan apa yang sepatutnya dipersatukan, kita tidak memisahkan apa yang sepatutnya dirapatkan.